siap untuk hari kedua. I bawa roti gardenia. Lepas tu ready to eat tu. Kitanya lapar. So kita bawa je semua makanan. Hitam lah, hitam. Hitam cantik. So dengan tudung ni? So dengan coklat tu macam, sebab you dah coklat kat sini. Lepas tu coklat lagi bawah. Semua dah ready dah. Dah cantik-cantik dah semua. Hai. Wah, rasa macam artis. Okay. 2, 3. Alright. Jadi dalam masa kita kan, macam 9.5. Kalau kat sini senang sekejap je. Okey je. Private chat. 4 sikit orang pagi. Iklan sekejap, kalau korang tak nak pergi Nami Island dengan public transport, korang boleh ambil private transport dengan Klook. Buka je app Klook and then korang cari Nami Island, nanti akan ada package yang korang boleh pilih. Pilih package yang bersesuaian dengan tarikh yang korang pergi tau. Package dekat Klook ni dia cover banyak tempat berbanding yang I pergi. So I rasa lagi berbaloi kalau korang book dekat Klook. Lagi berbaloi kalau korang letak I punya promo code Ring Nasi Klook, nanti korang akan dapat 5% off discount extra. Macam dalam video ni I dapat extra RM25 off. Promo code ni boleh guna untuk aktiviti lain juga tau. So korang redeem je dulu, nak guna nanti pun boleh. Itu je, bye. Dia cakap don't stop Let's go. Macam tak kaki tak sampai. Ya Allah. Tak sampai Sampai kan nasib baik kasut panjang kan. Tengoklah kaki tak sampai. Bye. Wow, lajunya. Tak kaya pun laju Cantik. Cantik. Wah. Comel lah. Dia dekat sini kita akan bawa ada 3 tunnel. Setiap tunnel tu ada macam macam ni, macam belon-belon. Tadi ada bulu-bulu. Masuk clubbing guys. On the way masuk clubbing. Kemain Noah. Ya Allah. No. Langit. Rest area. Okay, so now naik train ni pula. Itu macam salah percaturan guys. Tapi tak apalah, kita enjoy je lah guys. Kita orang pergi ni musim hujan. Sebab spring dah habis kan. Kita orang nak naik zip line, tapi berkabus hujan semua ni macam tak berbaloi je sebab tak nampak apa-apa. Ni pun nak masuk Nami Island ni pun tak sure macam mana. Tapi tak nampak apa weh tasik ni. Kabus habis. Comel-comel. Duduk mana ni? I tak sure dia boleh duduk luar ambil gambar ke tak. Diorang semua kat dalam sebab ingatkan kat luar ni tak boleh duduk. Tapi dah gerak okey je, so I duduk kat luar ni sekejap. Dia macam cantik, but at the same time macam sedih sebab tak nampak pemandangan sangat. Berkabus-kabus je. Dah sampai. Sekejap je, tak sampai 10 minit pun. I think 5-6 minit macam tu je. Let's go Nami Island. I rasa macam besar juga Nami Island ni. Cuma yang tak tahu nak pergi mana dulu. Entah larat ke tidak nak ke sana ke sini. And dia bagi masa sampai 2 jam kot. 2 jam sampai 3 lebih. Sekarang pun 1 lebih. Are you from Malaysia? Yeah. Oh patutlah. Dah boleh dengar you cakap. Dah lah tak buat tripod. Lepas tu area sini banyak pokok, so tak ada besi. Sebab I punya DJI ni boleh pacak dekat besi, magnet. Tapi sana besi tu tak ada. Kita orang tengah cari nak pergi mana dulu. Yang ni biasa. I rasa belakang-belakang ni semua banyak cantik. Tengoklah tu, comel je. Daisy yang ni. Cantiknya. Mesti tengok depan-depan. Baru jalan sikit dah penat guys. Macam mana ni? Oh, diorang ada basikal. Macam nak sewa. So
So cute. Kita orang macam nak cari something tapi takut halal haram tu. Now diorang tengah cari. Kat mana guys? Rumah Teh Cadam ataupun Dongmun Restoran. Tu hujung-hujung. So kita orang dekat tea house. Tapi kita nak apa? Kopi. Tapi diorang kat tea house, so tak apalah. Diorang minum kopi. Diorang minum teh dulu. Lepas tu lagi kita baru order kopi. So basically Nami Island ni dia macam taman lah kan. Macam taman Bukit Jalil, taman negara macam tu. Tapi besar. Ada kafe banyak. Banyak gila kafe. Boleh lah kalau first time datang Korea, datanglah sekali. Tanda hadir orang cakap. Ada tak duit banyak betul lah ni silatul tak? Tak boleh. Weh. Tak boleh convert. Tak boleh conversi. Dia ada tulis ni tau, Alipay punya ni. Lepas tu you bayar berapa? Boleh Alipay. Saya boleh. Lepas tu you bayar macam mana? dah tak boleh bayar. Tengok dia punya ni. Asal you bayar guna apa tu? Alipay lah maksudnya. Oh you try guna Alipay tapi tak dapat. Wow, nampak macam menarik pula. Rin punya green tea. Itu apa weh? Ini sekali yang apa? Masa yang tu. Faham? Asyik ke pulak pulak. Sedap Kita rasa green tea Rin dulu. Kalau sedap kita order. Dah lah ada aiskrim. Mana macam ada. For me ni mana sangat. Tapi okey lah. I suka lah. Okey. Cuma tak pekat sangat. pahit sikit. Betul. 8,000 won kan? 8,000. Dalam 25. 25. Jangan convert tapi kita orang selalu convert. Oh lagi bajet. Betul. Jangan shock sangat tak convert tu. Ini lagi sedap badai. Terus Alia order sedap Tak boleh benda manis I kalah. Kita sama taste lah. I perlu kopi. Saya lah. Boleh bukan ke? Video sangat weh. Kemurung lagi. Kerja aku. Dia macam besar. Thailand sikit. Okay. Function lah kawan-kawan kita ni. Ada yang arah, ada yang ambilkan gambar, ada yang ambilkan video. Tu kau. Allah, phone siapa? Full storage tu. Kenapa tak clear awal-awal? Berapa dah gambar ni tengok jap. Total gambar ada 30,300. Buat lo tak ada. Bapak banyak. Video ke gambar? Tak apa, video ada. Masih bergambar. Oi! Terkejut gue. Mencari spot. Ke situ. Buat trend. Sebenarnya saya tengah menahan diri untuk minum air. Tapi terlalu haus. Sebab toilet dia tak ada bidet. Ya Allah, apa benda tu weh? Cuba tengok tu. Dia punya patung tu kenapa tak senonoh macam tu? Tengok tu guys. Astaghfirullahalazim. Love the tasik. Cantik. Okay, dah boleh balik. Wih, tengok orang naik zip line. Bestnya. Tu kanan tu. Guys, tengok dah. Apa diskriminasi guys. Diorang airdrop. Saya Android user ni macam mana? Tapi nak gambar dari awak. Selagi korang tak send gambar I tak bagi gambar korang. Thank you. See you tomorrow. Dia hantar kita daripada depan guys. Terus masuk. Oh, ada nasi goreng paprik Korea dah datang sini nak makan nasi lemak. Dah takut kan ada orang yang tak boleh telan. Sama nak balik tadi. Ayam dah sampai. Nyam-nyam. Sedapnya. Tengok. Ayam. Ada topoki, ada sendu bujike, ayam. Ini apa nama dia? Bangketan. Banggetang. First time tengok ni. You pernah makan ke? Tak pernah sebab tu nak try. Oh, wow. Ada sendu bujike. Oh, sedap. Dia ada fish cake sekali. Thank you. Oh, sedap lah. Ni kuah Bang Letang entahlah tak ingat lah weh. Nama dia clear je dia besok. Besok ayam tapi macam clear je kan. Dia macam tak ada cube ayam macam tu. Glove dia 3 jari je guys.
Macam ni ah. Excuse me. I want to snap my finger. Yes. Can I have a review? Review. Now. No. Review. Review night. Yes, Google. Review night. After 8 lah. After 8. After 8 we review. Now. Take a picture now. Google. Review. Oh, dia nak tengok. No, dia nak you review kat Google. Suruh ambil gambar apa terus Google review. Oh. I lapar ni. After 8. Yeah, because I'm hungry. Now Google review event Cola Fanta Cider. Oh, dapat free satu air. Okey. Okay lah. Cola review now review. Makan tak lagi macam mana review? Sebab itu untuk makan ayam je actually. Tapi anak Melayu ni nak makan dengan nasi. Saya tengok ni kalau I masukkan juga ayam ni. Ya, semalam tu tidak lagi. Sama lah. Alhamdulillah, day tu okay, fun. Now kita bersiap untuk pergi jalan-jalan malam. Dah solat, rehat apa semua. So kita keluar untuk jalan-jalan malam. Malam pun tak adalah banyak sangat aktiviti. Kita orang just jalan-jalan je, ikut suka. Maybe nak shopping kot. Basically kita nak shopping je kat Myeongdong tu. Sebab semalam kita tak sempat nak shopping. Sebab dah penat lah. So nak pergi bilik diorang, gerak sama-sama. So ini outfit malam kita. Ini actually nak pakai esok, tapi macam ubah fikiran. I tak ada outfit cute lah guys. I perasan outfit I gelap-gelap. Kita orang nak book Uber pergi Myeongdong. Sekejap, kenapa kita punya tempat? Nak makan strawberry. Nak makan apa lagi? Tanghulu. Tanghulu. Kita nak makan tanghulu. Betul lagi banyak lah. Kita tengok dekat Myeongdong tu ada apa. Segala apa yang halal. Ya, segala apa yang kita yakin halal. Kena turun. Kejap. Jom. Sedikit sedih sebab hari ni malam siang tadi sama tak sejuk. Rasa macam cuaca kat Malaysia je. Semua dekat-dekat walaupun illegal. Hello. Amboi. Tapi kita naik Uber, diorang ni dapat upah elok pula. tapi banyak duit. Tak, tapi dekat sini memang old man je lah yang Okey, jadi tu. so kau target old man lah. Alamak kantoi. Bongok lah. Old man hidup berapa tahun je. Lepas tu kita juga kena cek duit. Tak apa lah. Yang ada harta tak apa. Yang ada harta tak apa. Yang penting ada KWSP. KWSP. Ada je kat sini. KWSP Korea punya besar lah. Tapi KWSP. Bongok lah. Kita orang survive guys. Naik 5 orang dan satu kereta. Oh ya tu dah tutup dah. Nak strawberry je lah. Aiskrim makaron ni macam menarik. Air dia menarik juga. Ada boba. Ni ramai orang bagi duit. Tapi I tak sabar nak beli strawberry. I pun ada strawberry. Besar weh kat depan tu tadi tengok. Harap tak tutup lagi lah. Best lah sebab lepas aktiviti petang tu kita orang rehat, solat apa semua. So rasa refresh lah. Malam bila keluar masih bertenaga. Kalau tak, kalau teruskan jalan sampai malam, mesti macam semua orang macam dah penat, moody ke, and then tak nak jalan jauh-jauh. Ni semua orang tengah fresh tu. Macam mana rasa dia? Sini. Oh, lighting sini. Sempat nak review pun lighting geram ya. So macam mana sis? Rasa dia? Rasa dia sedap. Tapi untuk kita yang dah biasa makan yang sedap ni macam biasa je. Wah. Rasa roti canai. Coklat pistachio. Dia punya luar ni sebiji ni. Roti canai. Oh, faham. Ya kan dia macam croissant macam tu. Yang kan macam Rasa wafer rasa. ke. Sebab tak nampak pula ikannya. Oh, dia macam kunafa lah. Dia crispy tu. Pistachio tu. Coklat pistachio. Tapi sedap ke actually? Mungkin sebab bila makan tengah dia rasa coklat lah. Tapi ni memang rasa roti Pistachio. canai. Oh, roti canai. Tapi sedap, I suka. Sedap. Comel. Typecast and choose one test to customize it. Oh, casing tadi tu cantik. Tengok kualiti pun okey, tapi tu dah harga dia
20,000 won. Sudah 60 something. Dah sampai kedai strawberry. Berapa yang weh agak-agak? Ni ke weh? Besar kan? Besarnya. Kan? Okay. One. Yes, one only. Bye-bye. Bye. I dapat strawberry finally. Duk selalu dengar orang cakap strawberry sedap kat sini. And murah. Murah kan weh kan? Memang murah kat Malaysia banyak ni 40. Ya, 500 gram yang besar-besar. RM21 je. RM21 murah. Sebab dia besar. Kalau sedap lagi murah kan? Memang Sebab kalau Malaysia masam. Itu kat sini kan RM9 lagi murah. Ya Allah. Berapa gram pula tu? Banyak ke? RM9. Kecil je tapi Oh. tapi RM10 pun. Sabar try. Kita orang nak jalan Myeongdong. Semalam jalan macam tak puas. Tak sempat berjalan. Kita orang terjalan tempat lain. So baru nak masuk Myeongdong Street, shopping-shopping. Okay, kita masuk Edia Coffee. Ada opa kat sini tengah jual. Mana ada orang? Lajunya ada orang ni. Tak sure ada apa di sini. Kek pun ada. Matcha lah. Apa ni? Oh, pomegranate. Pomegranate? Apple lime. Ya Allah. Tengok macam terbikai ya. Nurin masih dengan masalah lipi dia. Risau dia. Wise pula. Member nak shopping. Shopping. Dia punya Wise, Alipay dah boleh bayar. Tapi problem dia sekarang, luggage. Datang saja dah 19 kg. Siapa aku nak tumpang lagi lagi kecil. Sedap tak weh? Rasa weh? Sedap. Rasa apa? Buah yang macam refreshing lah. Ah. Jadi kopi, latte lah pun. Jadi pun pomegranate. Buah tak susu. Tak suka masam? Okey. Okey. Sikit. Sedap. Kalau ada cakap sedap mesti cakap sedap. Sedap pun ni. Oh, Sedap. masam sedap. Sedap kan? Kau tahu nak explain macam mana? Tak rasa rumput pun. Dia rasa susu. Tapi dah Dia try air rumput. Best I suka lah tempat suka pahit lagi. Tapi dia tak pahit. macam tak strong lah dia punya matcha tu. Dia matcha dia tak Tapi dia strong. green tea, bukan matcha. Dia lebih kurang macam tadi tapi tak kurang manis. Macam Thai green tea tu tapi dia Betul. Tapi sedap lah, suka je. Tapi hand carry I ada lagi. dah tolak makan. So dalam 7-8 kg lah. Boleh shopping, jangan risau. Semua duk risau pasal luggage ni. Ni lah kalau tak ada nanti balik I tinggal sini beli. Kita pusing je lagi. Ada banyak. Ni kita tengok je lah guys. Tak berani nak try tepi-tepi ni. Ada Cocoa, Kochi, kemas Mida. I nak Tanghulu. Where is Tanghulu? Oh, mochi. Comelnya. Sorry. Comel. Dia cair ke? I ingatkan dia ni. Kena nyanyi dulu. Tang hulu. Oh, boleh. Bukan yang tu. Habis ni apa? Tang hulu. Tang. Ini takkanlah nak masuk mulut I besar ni nya. Boleh. Gigit lah sikit-sikit. Sedap. Weh, manis gila. Ya dah lah. Dia punya tu manis. Gula lagi. Pun memang dah manis. Macam mana kalau I makan terus? Boleh. Kalau muat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikut sini. Tak boleh. Kita tarik sikit-sikit. Bunyi kerap ya guys. Jatuh. Sebaik tak jatuh bawah. Pegang ni sekali. Macam mana? Limau ni masak. Dia campur dengan gula tu. Dia ada sah. Lekat gigi Tak pandai lah nak makan. Susah kan? Lah tak ada dah tahu dia. Tak apa. Melekit. Tangan-tangan melekit. Okay, so kedai ni best. Nama dia New. And harga dia not bad. Tak mahal, tak murah. Just nice lah. And dia ada macam-macam. Ada topi, aksesoris, bag. Bag dia comel. I still nak cari lagi hadiah untuk nasi. I think I nak beli stocking. Tapi tak nak stocking design random je. I nak Dragon Ball ke, Pokemon ke, benda yang dia suka. Tapi tak jumpa. Lepas tu I ingat nak cari makanan kudak-kudak. Sebab dia suka kudak-kudak, coklat ke macam tu. Lagi yang nak beli. Susah lah cari lelaki. Baju pun boleh.
Nanti lah kita tengok apa lagi yang kita boleh beli. But so far, I susah nak jumpa. Dia banyak barang perempuan dekat sini. So, tadi I beli mask. Korang shopping apa? Dia kitchen I think macam I dia banyak. Berat lah tu. Semua macam dah barai tu. Yang I shopping. This one untuk husband I. Orang kata sedap so I beli. Emas 50 keping. Bapak banyak. Terasa besar weh. Besar hidung I. Lembut lah. Manis. Sama macam tadi kan? Tak ada manis tak? Tak macam kan? Dia ada masam sikit. Hujung tu manis macam tu. Tapi sedap. Lembut. Sedap lah. Suka. And pencuci muka. Ini bagi I tahan untuk 3 ke 6 bulan. Sebab I tak pakai banyak. So I pakai sikit pun dah berbuih. So itu je haul kita. Simple. Jumpa korang esok, okay? Bye.